Kalau anda nak bina satu kursus dalam talian yang betul-betul hebat, anda perlukan alatan yang betul. Dalam kupasan kali ini, jom kita sama-sama bongkar kotak alatan pembelajaran digital ni satu demi satu. Pernah tak anda terfikir soalan ni? Tak kisahlah anda ni seorang pendidik ke, pereka kandungan ke, atau prosto nak tahu, soalan ni sebenarnya kunci kepada pembelajaran digital yang betul-betul menjadi. Jawapannya sebenarnya boleh diibaratkan macam satu benda yang mudah. Sebuah kotak peralatan. Kan, setiap projek yang hebat perlukan alatan yang betul. Sama jugalah macam nak bina satu pengalaman pembelajaran. Jadi, apa sebenarnya alatan-alatan dalam kotak ni? Kita panggil dia objek pembelajaran digital atau DLO. Cuba bayangkan, ia macam setiap pemutar skru, tukul dan pita pengukur dalam kotak alat. Setiap video, audio atau kuis yang anda guna untuk membina sesuatu yang bermakna. Baiklah, jom kita buka bahagian pertama dalam kotak alatan kita. Yang ini adalah alatan visual. Ia direka untuk tunjuk, bukan sekadar cakap. Inilah dia, alatan untuk melihat. Okey, dalam bahagian video ni, kita ada macam-macam pilihan tau. Daripada rakaman kuliah yang klasik tu, sampailah ke video interaktif yang lebih canggih. Jom kita tengok bila dan macam mana nak guna setiap satu ni dengan paling berkesan. Okey, jom kita bezakan dua alatan yang popular ni. Rakaman kuliah, dia rakam tenaga dan suasana sebenar dalam kelas. Rakaman skrin atau screencasting pula, dia fokus pada apa yang jadi kat skrin komputer anda. Satu untuk suasana, satu lagi untuk tutorial teknikal yang tepat. Seterusnya, kepala berbicara atau talking head. Ini bila seseorang tu bercakap terus kepada anda melalui kamera, dia macam wujudkan satu hubungan peribadi. Rakaman babak pula, yang ni, dia bawa anda terus ke lokasi, tunjuk cara enjin dibaiki atau eksperimen sains dijalankan secara langsung. Dan mestilah persembahan suara latah. Anggap je ini macam tukul yang paling boleh diharap dalam kotak alatan anda. Slide klasik yang digabungkan dengan penceritaan. Mungkin nampak asas, tapi sangat-sangat berkesan untuk sampaikan maklumat secara tersusun dan jelas. Dan kat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Video interaktif. Cuba bayangkan, bila kita letak kuis atau soalan kat tengah-tengah video, penonton yang pasif tadi tiba-tiba jadi pelajar yang aktif. Anda bukan lagi sekadar menonton, anda dah terlibat sama. Ini cara terbaik nak pecahkan kuliah yang panjang dan elakkan orang jadi bosan. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian seterusnya dalam kotak alatan kita. Alatan yang ini lebih fleksibel, sesuai sangat untuk belajar sambil buat benda lain. Inilah dia, alatan untuk mendengar. Kat sini, alatan utamanya ialah audio. Sama ada dalam bentuk podcast bersiri yang mendalam atau rakaman audio ringkas untuk penjelasan pantas, kedua-duanya membebaskan pembelajaran tu daripada terikat pada skrin. Kekuatan audio ni terletak pada kemudahannya. Anda boleh dengar sambil memandu, bersenam atau masa tengah rehat. Ia memang sesuai untuk temu bual yang mendalam, penceritaan yang menarik dan juga untuk kuatkan lagi konsep yang dah dipelajari melalui video atau teks. Okey, untuk set alatan yang terakhir, yang ni ibarat pita pengukur dan pembaris kita lah. Penting sangat untuk semak kefahaman dan pastikan proses pembelajaran tu betul-betul berlaku. Untuk yang ini, kita ada beberapa alatan digital yang memang hebat. Daripada Google Forms yang lebih formal dan tersusun, sampailah ke platform berasaskan permainan macam Kahoot dan Quizizz yang boleh suntik keseronokan dan tenaga dalam kelas. Jadi, beza utama dia macam ni. Guna Google Forms bila anda perlukan data yang kemas dan formal untuk penilaian. Dan guna Kahoot atau Quizizz bila anda nak suntik tenaga, persaingan sihat dan keseronokan dalam sesi pembelajaran secara langsung. Okey, kita dah tengok semua alatan dalam kotak kita. Sekarang, bahagian yang paling penting. Macam mana dan bila kita nak gunakan setiap satu daripadanya. Jadual ni merumuskan semuanya dengan sangat baik. Video gunanya untuk menunjukkan, audio pula untuk memberitahu dan boleh dengar di mana-mana. Manakala penilaian gunanya untuk menyemak dan melibatkan pelajar. Ini rujukan utama anda. Tapi inilah rahsia sebenarnya. Alatan terbaik tak berfungsi sendirian. Kursus yang paling berkesan selalunya akan gabungkan video demonstrasi, lepas tu disusuli dengan podcast temu bual dan diakhiri dengan kuis yang seronok. Barulah dapat pengalaman pembelajaran yang betul-betul menyeluruh dan mantap. Jadi, sekarang anda dah ada satu kotak alatan yang penuh dengan potensi. Persoalannya bukan lagi apa alatan yang ada, tapi apa yang anda akan bina. Jom, mulakan projek pembelajaran hebat anda yang seterusnya hari ini.